Good morning. I just got back from work and I'm currently at my husband's office right now. Yeah, tengah barat. Tomorrow is the best day of my life and I can't wait for tomorrow. Kita paling depan tau. By the way, yang ni bus double decker. So Haziq memang tempat bus yang paling depan sekali. Dia memang suka depan kau tengok. Macam kita orang driver. By the way, I'm so excited and it's my first time ambil kereta. Alhamdulillah. And ya, aku beli tudung ni sama dengan kereta. Tapi actually aku nak pakai tudung lain. Okay, tapi sebabkan aku balik kerja dah pukul 9 lebih. And then perempuan-perempuan mencari barang apa benda semua, dekat pukul 3 lebih sampai rumah kemar-kemar pukul 4 and tidur je sampai pukul 6 lebih. Haziq kejut aku 6.40 terus buka puasa rumah dia. Yeah, because I'm too lazy to cook and tak ada masa nak masak. So these are all the stuff yang kita orang bawa daripada JB ke Alustar. And yeah, clothes. Okay. And then yeah, ini Suha punya hadiah sebenarnya. Aku lupa nak pack. So jangan marah aku sebab aku busy. Terus I tak boleh tinggal. And this satu bag ni, it's only for my makeup. Sayang. It's only for my makeup, right? And yang ni, our toiletries. Kita ada deodorant. Okay. Aku memang pakai barang Inwe. So my skincare. Oh yeah, Panties tak payah buang. You all must have. Kalau travel kan senang weh. Kau tak payah nak perap kau punya spender dalam 2 hari macam tu baru kau nak basuh. No, pakai and buang. Senang. And yeah, eye cream. Sebab mata aku selalu sembab. Anyway, bapak sabar kasi. Perfume. Kita bawa selimut. Haziq dia pilih bus double decker. Tapi dia memang suka pilih yang depan sekali. Kau tengok kat mana? Macam kita orang yang bawa bas. So kalau driver bawa mengantuk, kita orang boleh ambil alih lah. Macam tu. Dia tengah kira orang. Aku tercakap depan driver tu pula. Yang tadi kita makan apa? Ikan keli sedap tak? Ikan keli, petai sama petai asing. Petai asing. Semua ni kita punya. Tiba. Excited tak yang? Tak. Kau tak excited pula ni. The bus is moving. Okay, dah mengantuk. Tak tahulah, aku dah tadi dia kejut aku mengejut pukul 6.40 tadi. Aku macam dah lambat pergi kerja ke? Oh bukan. Are you excited? Mesti lah. Yeay, kita pergi mana? Cepat. Kita pergi mana? Pergi Kedah. Kedah. Stop dekat RLR dulu. Nak beli apa-apa. Boleh juga. Jagung cup nak 2 bang. Nak jajan sekali tak? Jajan. Boleh tak apa? Bagi tanah je. Okay. The whole seat are ours. Sahur. Tak makan pun dalam bas tadi. Ni ada apa? Ikan keli sambal belada. Keli masak sambal. Sedapnya. Apa ni? Mentang-mentang aku suka petai, dia bagi aku banyak petai ya. Nasi dah habis, saya petai belum habis lagi. Haziq ni tak makan petai, so aku yang kena habiskan. Tutup bas. Nak habiskan ni. Sampai dah ke? Sampai. Jom. Aduh. Sekejap. Lepas tu ada yang tinggal tak? Cek balik. Kita orang dah tak ada.
Terima kasih bang. Sayang dah sampai. Kita nak pergi toilet. Oh nak boi gigi semua. Aku punya mulut dah kelak. Kita dah sampai Proton. Tapi kena tunggu 1 jam. Sebab dia datang pukul 10. Sekarang pukul 9.18. Jadi satu kursi. Sekarang ni aku rasa nak menunggu pukul 10 tu macam lama. Tengok lelaki aku. Dia tak sabar. Dia yang tak sabar. Dia tak boleh tunggu lagi. Hi guys, so inilah kereta yang aku dah dapat. I'm so grateful, alhamdulillah, syukur. Tapi I'm so sorry, video tu supposed to be panjang. Video tu sepatutnya ada video aku unboxing kereta. And also aku pergi Melaka, aku belikan Suha hadiah semua whatever. Aku dah vlog semua tu. Tapi sebabkan aku careless and video tu terpadam. And aku dapat selamatkan satu footage saja sampai yang aku sign paper tu. I'm so stupid. Tapi anyways, apa kan? Ini tadi aku unboxing. Ini bekal. Bekal Haziq. Okay, so video unboxing memang dah ada. So akan keluar. So korang boleh check out soon. Check out buat apa? You guys can check it out soon. Okay. So okay, aku akan letak footage di mana aku dapat kereta. So actually, bila kau tanya aku, I'm so sad sebab video tu turns out perfect. Tapi it's my mistake. Yeah, it's my mistake. Whatever. Okay, it's okay. I've been waiting for this moment for a very long time. Since I was 20s, macam tu. Dalam umur 20 yang tu baru aku rasa macam nak ada kereta. Tapi apakan daya, Allah lebih tahu. Kan? Sebab dulu kita tak ada duit sangat macam sekarang. Sekarang alhamdulillah. Time tu macam baru nak kerja, baru nak ada pengalaman dan benda semua. So I jadi berdikari since after SPM tau. After SPM I dah tak duduk dengan my parents house. I keluar daripada my comfort zone. And also apa tu, I memang tak tahu nak cakap apa sebab mungkin I rasa jadi berdikari ni best. Tapi actually dia sakit. Tapi at the same time you ada pengalaman tau. Tu yang best juga sebenarnya. Pengalaman mematangkan kita. Waktu I umur 20 tu, I tengok semua orang ada kereta. Macam kawan I ada kereta kan. Macam bestnya kau pergi jalan kereta sendiri. You ada transport sendiri, you boleh drive. So I pula on the other hand, I tak ada kereta lagi. Sebab time tu nak beli kan macam kita punya payslip kan tak lepas time tu nak kerja, nak beli semua kan. Sebenarnya kan dalam proses I nak dapat kereta ni, banyak juga I lalui macam hinaan juga. Hinaan and also orang macam pandang rendah dekat I. Sebab time tu I umur 20. Sekarang umur I berapa? Umur I 22, 23 macam tu, I still tak ada kereta. Like kawan I semua, taklah semua, like yang macam I kenal and I rapat and I know him, I know them. Diorang dah ada kereta. They can go everywhere they want. So macam I tak boleh. So I kena naik public transport and it's so expensive. Adalah certain makhluk yang memperkecilkan I. Kau umur 23 pun tak ada kereta lagi. Aku ada kereta. Macam tu, aku ada harta sendiri. So I macam trigger at the same time. I rasa down juga that time. And I rasa macam aku dah gagal ke? Sumpah, I rasa macam time tu I dah gagal sebab I tak ada kereta. One day I kerja, dapat kerja bagus, alhamdulillah. I dapat beli, syukur. Fun fact, this car was my dream car. Kalau, yelah, tak adalah macam korang punya dream car yang mahal-mahal tu kan. Macam Mazda ke, macam Honda ke, apa benda semua tu. Tapi S70 ni,
Kenapa I cakap my dream car? Sebab daripada luar memang dah smart. Okay, dia ada banyak features yang best. And also interior dia pun lawa. Interior dia sangat lawa. Betul I cakap. I memang suka. Dia macam mana tau, macam kereta mahal punya interior. And I just love it. I survey kereta ni daripada start dia keluar. Dia start dia keluar lagi, I tengok kereta ni, macam best je, cantiknya kereta ni kan. So I macam doa, ya Allah, kalau ada rezeki aku, kau rezekikan aku lah dapat kereta ni. Sebab macam mana tau, I don't mind paying for this car punya price. Sebab I know the futures semua best. Sebab I jenis yang suka beli kereta yang bukan kereta, I mean like suka beli barang ikut kepuasan hati I. Macam tu. So kalau I macam beli ala kadar, I takkan suka benda tu. Especially this phone. I'm so sorry, jangan rosak Sebab I beli time ni, time I rasa macam aku kena ada phone. So I macam beli dalam keadaan terpaksa. And the colour I pilih pun macam tak cantik. Okay, whatever, nanti I nak tukar. Tapi I nak beli kamera dululah before I beli this phone. Sebab kamera tu penting. Sebab I suka vlogging. Sekejap, I panas. Buka aircon sekejap. I takut kalau I buka aircon, nanti kalau I bercakap, nanti dia akan jadi bunyi. Sebab I tak ada mic. Mic I pun rosak. Semua benda nak rosak. Pelik aku lah. Kau tahu tak, aku rasa bawal memang tak sesuai dengan aku. Aku rasa shawl sangat sesuai. Sebab kau tengoklah muka aku. Tak sesuai. Sumpah tak sesuai. Sebab I know myself. Aku tak tahu kenapa aku mengada sangat beli this one, bawal. Tapi tak apa, nanti aku bagi kawan aku yang sesuai. Ada kereta ni, for me. Sebab rumah dulu, Alhamdulillah I ada. Bukanlah beli, maksudnya I sewa. I don't mind sewa sebenarnya, serius. Untuk ada kenderaan tu, I think it's very important. Sebab you kena ada kereta untuk you bergerak pergi tempat-tempat yang penting. Macam kerja ke, ataupun nak pergi keluar dengan family ke, your friends ke, pergi keluar buat business ke. This car, I memang letak down payment tinggi lah juga. Okay, sebab aku tak nak bayar yang mahal sampai ribu-ribu. Tak nak. Sayang gila kereta ni. Sebab dia macam cantik. And I puas hati. Serius, aku puas hati. I puas hati sampai takut nak bawa. Sumpah. I takut gila nak bawa. Dulu Mila ingat balik kan, orang kutuk I, orang pandang rendah dekat I sebab I tak boleh bawa kereta. I tak ada kereta. I bukan tak boleh bawa kereta, I boleh bawa, cuma kereta tak ada. So bila kereta tak ada, kita tak boleh nak bawa. And also kita ingat lupa tau macam nak bawa. Alhamdulillah, I'm very grateful. I got my dream car as my first car. Syukur Alhamdulillah. Even though bagi korang macam, alah, hai, Proton je pun. Alhamdulillah, at least I dapat this car atas usaha I sendiri, bukan daripada sponsor family. And also my hard work lah. Macam tu. Aku tak ada pinjam down payment duit siapa-siapa, tak ada ni memang duit aku sendiri Jangan jadi ada berita lah ni down payment mesti family sponsor. Tak ada. No. My father, my mama dengan ayah memang tak ada sponsor apa-apa duit down payment sekalipun. Aku yang usaha down payment tu sendiri. Even suami aku pun tak ada sponsor. I cakap dengan diorang, tak apa, aku nak pakai duit aku sendiri. Bila kita beli kereta tu, pakai kita punya hard work sendiri, duit kita, our hard earn money, kita dapat rasa macam, wow. Faham tak that feeling? Berbanding bila orang sponsor kau, you dapat rasa, oh inilah titik perlu aku selama ni, inilah hasil usaha aku. Macam tu. To those people, my subscribers, my followers, kalau siapa yang pernah ada dekat tempat I rasa mesti ada je kan orang yang pernah rasa dekat tempat I rasa sekarang ni kan. So korang jangan give up. Satu je, jangan give up. And nombor dua, bila ada orang cerca hina you, jadikan tu as motivation, bukan jadikan tu as macam, alah aku tak boleh lah. No. Jangan sesekali you negatifkan diri you. You mesti positifkan diri you. Lambat atau cepat mesti akan dapat. Mungkin time tu Allah tak bagi I lagi sebab dia tahu, oh my financial belum stable lagi. And also, this car is not for you. Kereta ni mesti tak suka. Mesti akan rasa macam tak best pada kereta ni. Tak puas hati. Allah tak bagi waktu I umur 20. Allah tak bagi I waktu umur I 23. Tapi Allah bagi I pada masa yang tepat. Nanti I akan buat lah tour. Bukan tour, nak buat tour kereta ni. Nanti I akan buat review lah pasal kereta ni.
Anyways, thank you guys for watching my video. Jangan lupa subscribe. So kalau korang nak video-video yang menarik lagi ke, ataupun korang ada cadangan ke, korang bagi je dekat komen, okay? So thank you for always supports me, my friends, my family, to all strangers out there, mana yang subscribe I punya YouTube. I love you so much. Thank you. Bye. Assalamualaikum.